Aston Villa nyaris kejutkan PSG. PSG cipta sejarah selepas menjadi pasukan kedua berjaya untuk mempertahankan kejuaraan UEFA Super Cup. Tapi untuk game pagi tadi, aku nak highlightkan macam mana Aston Villa mampu untuk menyaingi pasukan PSG dari segi taktikal dan juga serangan. Player yang outstanding pagi tadi adalah Bryan Maggio. Baru berusia 17 tahun tapi dah mencipta satu dominan dekat bahagian depan Aston Villa, berjaya untuk skor 1 gol dan juga mencatatkan most shot untuk game pagi tadi. Apapun, pasukan PSG memang betul-betul dominate game dari segi possession daripada awal sampai habis, tapi Aston Villa kita patut bagi kredit sebab dari segi taktikal Unai Emery mampu untuk saingi pasukan PSG. Lepas ramai player-player Aston Villa keluar daripada kelab, aku memang tertarik untuk tengok pasukan Aston Villa untuk season yang baru bagi Premier League 2026-2027. Korang rasa Aston Villa mampu atau tidak menjadi pencabar dalam liga? Cuba komen.